Untuk tahun 2025, tak kisahlah kau buat bisnes apa pun, kau menjual ke, kau buat servis ke atau kau sales advisor ke, memang kau dah kena start buat konten secara organik, especially menggunakan TikTok lah. Tapi dekat sini aku nak tegaskan satu benda. Konten yang aku masukkan ni bukannya konten yang kosong lah. Konten yang memang nak tarik likes, nak tarik view. Tak, konten yang aku masukkan ni adalah konten yang ada value. Maksud aku, kalau korang menjual kereta, so korang buatlah konten berkaitan kereta, cara nak beli kereta yang betul, macam mana nak kira harga, macam mana nak kira ansuran bulanan dan sebagainya. So konten-konten ni dia tak popular. Kalau korang buat konten ni, view maybe kurang lah berbanding konten-konten yang viral kan. Tapi konten yang macam ni, dia bagi value kepada audience. Audience yang korang nak target. Contoh, kalau orang nak beli kereta, konten macam ni lah yang dia akan cari secara aktif kan. So konten ni akan bantu korang untuk connect dengan potential audience korang. Kalau korang menjual pun sama. Tak kisahlah korang menjual apa. Let's say kalau korang jual mic kan. So korang buatlah konten kenapa mic ni penting. Kenapa bila kita buat video perlukan suara yang jelas. Konten-konten yang ni yang akan bantu korang untuk connect dengan audience yang memang nak produk korang. So sebab tu, bila kita buat bisnes, konten tu pun perlu ada strategi juga. Kita boleh buat konten yang agak general yang memang untuk tarik view dan likes. Konten-konten ni pun penting, especially untuk produk yang memang dia jual kepada populasi ramai kan. Macam Alif Shukri selalu buat lah, kita tengok dia buat kontroversi dan sebagainya kan. Itu cara dia untuk reach audience lah, untuk orang tahu pasal nama dia dan pastikan brand dia stay relevant. Konten ni boleh buat, tapi at the same time untuk bisnes kecil, contoh macam sales advisor lah kan, memang dia perlukan konten yang ada value ni. Konten yang ada value ni bantu dia untuk connect dengan audience yang dia nak dan untuk bantu bina authority dia sendiri sebenarnya. Bila dia dah bina authority, dia dah ada engagement, dia dah ada trust, kan, apa-apa closing dia nak buat lebih mudah lah. So kepada business owner luar sana, tak kisahlah menjual ke, servis ke, sales advisor ke, jual kereta ke, kowe ke, dan macam-macam lagi, buat konten secara organik juga. Dan buat konten yang ada value. So tu je lah untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, korang komen je. Nanti aku akan jawab.